Bersama-sama saya macam menteri pakai baju batik ialah Ahmad Fitri Yahya. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dari sekolah pula. Dah habis sekolah ya, dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, dan anda mengambil jurusan apa tu? Filem dan penyiaran. Oh boy, filem dan penyiaran. Orang filem nanti ya. Okey, soalan kepada anda. Soalan pertama. Orang kata lah ya, orang kata, bukan saya kata, orang kata generasi muda seperti anda ni mempunyai ataupun tidak mempunyai semangat patriotisme sehebat generasi-generasi yang lama. Apa komen anda? Adakah anda setuju? Kalau setuju, berikan sebab anda. Kalau tidak setuju, juga berikan sebab anda. Tidak benar apa yang diduga. Biarpun Allah bergema, saya sebagai belia Paskah Merdeka masih lagi teguh berdiri di sini, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak, menjunjung aspirasi watan. Saya lupa, sebenarnya soalan tu tak habis lagi. Sambungan ni lah, ringkaskan kepada 10 patah perkataan sahaja. Tak apalah, tak apa. Itu dia, jawapan cukup menarik. Awak ni memang bagus lah ambil filem dan penyiaran ya. Okey, soalan kedua, soalan bonus lah ni, memandangkan kita banyak masa. Misal katakan Nora ataupun Nora dan Nur Azinda tidak menyanyikan lagu ni, siapakah penyanyi yang ingin anda dengarkan untuk menyampaikan lagu ataupun lirik anda? Lirik saya berdasarkan pantun Melayu. Jadi semasa membayang lirik ini, saya memang mendambakan suara Nora dan mengibaratkan Nur Aniza Idris sedang berpantun seloka dengan gabungan 40 penari Zapin sedang melakukan irama canggung yang cukup mengasyikkan. Awak ni dahsyat lah. Lagi ramai macam ni memang saya kena gulung tikar agaknya.